Pondok dan para tuan guru telah sekian lama menjadi penyambung warisan ilmu para nabi, membimbing umat agar berfikir dengan akal yang sihat dan hati yang bersih. Inilah semangat yang ingin kita segarkan semula melalui Sekretariat Pondok Madani ataupun ringkasannya SPM, menjadikan ilmu dan adab sebagai asas kekuatan ummah. Esensi pondok bukan sekadar pusat pengajian agama tradisional, tetapi merupakan tapak peradaban Islam yang telah melahirkan ribuan ulama, pendakwah dan pemimpin ummah. Pengukuhan institusi pondok bukan hanya soal pendidikan agama, tetapi sebahagian daripada pembangunan insan dan pembangunan tamadun negara. Dalam kerangka Malaysia Madani, pondok perlu terus diberdaya agar mampu memainkan peranan besar dalam membentuk masyarakat yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Penubuhan Sekretariat Pondok Madani ataupun SPM merupakan langkah besar dan bersejarah ke arah penyatuan suara ulama dan umara dalam menjayakan gagasan Malaysia Madani. Sekretariat ini bukan sekadar struktur organisasi, tetapi simbol kebangkitan semangat ta'awun, kerjasama dan saling nasihat-menasihati antara ilmuwan agama dan pihak pentadbiran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun an-nasiha. Maksudnya agama itu nasihat. Jadi melalui sekretariat ini, para ulama pondok dapat memainkan peranan sebagai penasihat ummah dan pemerintah dengan penuh hikmah menyampaikan pandangan agama dalam dasar pembangunan negara serta memastikan nilai-nilai syariah terus subur dalam pentadbiran tanah air. Firman Allah SWT dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-38, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah antara mereka. Institusi pondok juga boleh menjadi rakan strategik kerajaan dalam mendidik masyarakat yang berakhlak dan berilmu. Justru Yadim melalui sekretariat ini akan berperanan menyelaras, memantau dan menggerakkan pelbagai program pembangunan pondok di seluruh negara agar terus relevan dengan cabaran semasa. Namun, pondok ini berhadapan cabaran kelestarian, pengurusan, keupayaan tenaga pengajar dan pengiktirafan sistem pengajian. Dalam arus moden yang serba pantas ini, pondok perlu diperkuatkan semula agar terus relevan, berdaya saing dan menyumbang kepada pembangunan ummah. Maka lahirlah inisiatif strategi pemerkasaan institusi pondok yang digubal dengan semangat agenda transformasi Al-Falah bagi memastikan institusi pondok terus relevan, berdaya saing dan menyumbang kepada pembangunan ummah.